Warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita dah sampai dah homestay. Homestay dekat Ian. Ni dalam kampung dalam kampung. Cantik suasana dia. Ni gerbang. Mai Singgah Homestay. Jom kita masuk. Tengok. Ni suasana dia. Orang Melayu kita lah, orang Melayu kita. Besar badan lah, nampak lah. Cantik. Kita pergi tengok dulu. Macam mana? Ni homestay yang pertama. Jom tengok. Kita masuk tengok dulu. Banyak rumah ni nampak tu. Kelabu ada, biru ada, kan? Ni kita masuk tengok gerbang ni. Gerbang ni. Inilah suasana. Nah. Kolam lah, kolam. Dua pakai ni, fiber. Pakai bukit. Pakai bukit. Tapi homestay nampak tu cantik. Kan. Tu ada lagi nampak tu. Warna kuning dah, warna hijau dah. Ni suasana homestay. Kan. Kalau untuk family day ke apa semua, family yang ramai boleh ramai sini. Cantik tempat dia. Okey, ni tempat apa? Tempat makan. Tempat makan. Dah sediakan semua. Nah. Peralatan semua dah komplit lah. Ada kipas apa semua, kan. Tempat bakar pun dah. Kan tempat bakar nampak tu. Sesa. Tempat kitchen ni dah asing kan. Dia sebelah dapur ya. Ni dapur sebelah tu. Kan. Ada tandas apa kitchen nampak tu. Okey nah. Cantik nampak tu. Cantik. Sesa kan. Sesa. Ada pondok apa? Pondok lepak. Kan. Suasana kampung. Sini boleh pasal kemah. Kemah kan. Kemah. Tadi kena bawa sini kemah lah. Suasana cantik suasana dia. Nampak healing lah, healing. Puas hati nanti boleh main tengok dah. InsyaAllah boleh tu. Tuan dia mana? Ni owner ni. Bila boleh aja. Boleh kita boleh ejah dengan ni. Kita boleh ejah dengan dia. Ni ejen. Ejen. Kita boleh ejah. Ejen dah ada persen. Persen? Tak apa, kita boleh ejah dengan apa? Dengan tong saling kita. InsyaAllah. Boleh. Kita owner Melayu lah, owner Melayu. Kan? Jadi kita main tengok dulu. Kita pun tengok. Walaupun homestay ni ada kolam, dia bersebelahan. Ada kolam kat tempat tu. Sebelahan ada kolam. Tapi tak ada orang lagi lah nampak tu kolam dia. Kolam dia. Kolam dia. Sebelahan. Nanti set. Suasana cantik. Aku nampak lori apa yang lori kan. Kita tengok dah. Jadi siapa-siapa yang nak main sini boleh cari dekat TikTok ke kan, dalam Facebook ke. Tekan Mai Singgah Homestay Yan. Tulis Mai Singgah Homestay Yan. Insya-Allah. Dekat situ ada nombor telefon, boleh kontak okey. Insya-Allah. Cantik nah. Kolam ni bukit. Tu siap dah nombor kontak bah. Tengok nah. Tengok Mai Singgah Homestay. Tu ada nombor telefon. Tu ada buaya ni. Cantik suasana cantik nah. Cantik dekat Ian lah. Adalah kampung ni. Shopee memang dia dah siap ke tak? Adalah kampung. Ada bermeter lah. 5 meter, 10 meter dia. Baik kan ya? Satu. Cantik suasana kan. Insya-Allah. Saya kenal rumah depan ni. Cantik. Dia adalah kampung kan. Dengan warna tu, warna grey. Suasana Dian. Dia pedalaman sikit lah, tapi taklah dalam sangat. Pagak tengah pagak. Jadi kalau ramai family ramai boleh pakai kereta apa semua, anak-anak boleh main semua, buat suka nikah apa semua ni. Kawasan ni luas. Cantik lah. Cantik. Pakai kereta boleh kat sini, boleh pakai kereta nampak tu. Banyak biji. Pertama bagi orang pijat tanah ni. Cik. Cara saya macam tuan tanah. Apa fungsi pakai pokok ni?
boleh pokok di sini. Tak apa lah. Kalau tu mau bagi Kita buang, kita buang. orang naik atas rumput ni, pokok ni kena buang. Kena buang. Kalau dia jadi orang nembok bikin minyak. Ah, Buat tinggal sikit. tengah sikit. Nah, tu rumah pokok ni boleh tanah sebelah tu. Apa ni apa kondem apa kemajuan. Cantik lah. Kenan lah tempat ni. Tempat ni penan.